Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam kita menunggukan news FOMC meeting iaitu pukul 2 pagi semalam. So kalau siapa yang tak tahu, result semalam adalah still sama, tiada perubahan, iaitu kuartal reviews 4.5, podcast pun 45, dapat result semalam pun 4.5. So ini tiada sebarang perubahan dalam interest rate di US. So laser kita tengok juga di Coin Market Cap, dan kita tengokkan di chart. Sebab apa di chart semalam di Discord channel semalam tu dah ada mentionkan sikit, iaitu semalam stock RSI di 1 hour, 4 hours di daily semuanya dah berada di overbought, dan pagi ni lagi-lagi lah overbought tu tengok. Nanti kita akan tengok chart dan insyaAllah kita akan tengokkan momentum untuk keseluruhannya market. So ni adalah Coin Market Cap. So secara keseluruhan total market cap increase sikit. Semalam 2.7 something tu tak ingat, tapi semalam 2.7 lah. Hari ni 2.83 trilion, kenaikan sebanyak hampir 4.6%. Kemudian volume semalam adalah 100 bilion 41. So banyak lah guys. Cuma malam naik, cumanya candle daily semalam nampak agak weak lah. Agak weak. Kenapa weak? Nanti tu akan tunjukkan di chart. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di $86,474 berbanding semalam 82.84. Ini kita ada kenaikan hampir 5%, 5.6 untuk di Bitcoin. Untuk di Ethereum 2.6%, Ethereum SRP banyak 11% untuk semalam, $2.5. Kemudian lain-lain altcoin yang berlaku, Solana 7%. Mostly ada tak yang naik dekat-dekat 10% ke atas, mostly 10% ada hype. Kemudian apa lagi ya, 10% ada tak, mostly semua 5, 6, 10% untuk Sonic, Piver Phantom naik 10%. Lagi kita 100, ada lagi tak 10% untuk LDO tu tak pasti coin apa, coin ni selalu ada untuk 100. Next coin 9% untuk ENS. Okay, so mostly tak ada yang berlaku kenaikan yang drastik sangat dalam semalam. Sebab apa? Macam juga semalam market consider normal. Bukan normal, consider tak ada news untuk untuk pump market. Sebab apa? Semalam tu tengok pun RSI di 1 hour, 4 hours semuanya berada overbought. So ini harga ini adalah kuartal perkembangan semalam. So ini adalah 4 hours punya candle. So 4 hours kalau ikutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita malam start price daripada harga 82, kita naik sampai hari ni 86. So dia nampak reaction kita dengan channel ni, upper channel, below channel, below channel, upper channel, below channel, dan ikut ni lah garisan putus ni middle channel. Sebab apa ada yang tanya Zul kenapa middle channel? Zul saja yang sebut upper channel, lower channel, middle channel. Melalui kita multi trend line lah. Dalam ini channel kita ni kita ada trendline atas dia, trendline bawah dia, trendline middle dalam pertengahan dia. So sebab tu selalu sebut middle channel. So itu adalah untuk siapa yang ada jawab di komen tu, ada tengok nanti tu akan jawab balik lah. So kali ni kita tengok, first kali kita tengok 1 hour. 1 hour kita dah berada di overbought sangat-sangat. Tambah juga stock RSI, so minimum momentum untuk naik tu tak dah 1 hour ni memang dah habislah limit. 4 hours pun sama, stock RSI kita dah overbought, RSI kita pun dah overbought, hanya menunggu dead cross saja. Kalau berlaku dead cross, ini kita akan nampak rejection lah. So kalau nak naik lagi hari ni kalau nak naik memang kita perlukan volume lah. So hari ni pagi cantik je, jadi semalam huge ni daripada 82 naik 86. So yang kita mengharapkan adalah daily ni akan berada above 50. Tapi lah stock RSI di daily pun dah berada overbought, cumanya kita ada ruang sikit lagi untuk kalau sampai hit area merah ni. Kalau daily sampai hit line merah ni atau almost dalam kawasan 99-100 ni, so expectation kita akan start nampak rejection lah kalau berlaku dead cross kat stock RSI ni. So masih kita nampak untuk kenaikan untuk hari ni kita perlukan volume. So hopefully pagi ni quarter market Asia baru bangun, tengok US punya interest rate kan, tu kita akan dapat pump lah. So hari ni kita tengokkan kita ada satu trendline ni, trendline putih kita draw ni. So ikutkan hari ni dengan harga semasa 86,000, Bitcoin dah pun breakout. So breakout ni kita nak tengok dia dah nak align dengan breakout kita punya above ni. So kita nak daily kita berada above 50 ni. Stock RSI ni nanti tak kisah dia boleh drop, RSI masih lagi above 50, kita ada momentum, masa tu barulah kita akan ada huge pump ke atas. So hopefully nampak candle untuk di daily ni agak menarik, agak good untuk kita pump, untuk start pump. Tapi apapun pump hari ni kita memerlukan volume.
So volume ataupun sebarang news yang menarik lah. So weekly, hanya weekly saja yang kita menunggu untuk kuartal weekly ni lebih kepada long term lah. Iaitu yang ni kan Golden Cross kat weekly, kita akan start pump. So kita akan start. So ni belum lagi. So kalau di weekly kita tak nampak lagi lah. Kita tak nampak lagi Golden Cross. Stock RSI yes dah Golden Cross, tapi RSI kita belum lagi Golden Cross, dan RSI kita masih lagi above 50. So kita sideway, kemudian now kita sideway. So sama ada kita akan ada berlaku kenaikan, kemudian ada another rejection untuk early start. So macam ni lah contoh. Sini ni contoh terbaik lah, paling dekat tu boleh nampak. Mungkin anda tak boleh bayangkan apa yang Zul bayangkan tu. So kat sini ada contoh kita drop ini, ada berlaku kenaikan 2 candle cantik, kemudian ada satu drop, kita ada drop, kemudian baru dia akan start naik. Yang mana dia akan membuatkan RSI cross. So stock RSI boleh cross banyak kali. Yang penting stock RSI boleh cross banyak kali bawah. Tapi selagi mana RSI ni tak buat golden cross kat sini, lagi tu kita tak nampak untuk momentum kita berlaku kenaikan. So itu untuk weekly lah. So mostly macam saya cakapkan, untuk hari ini kalau nak ada barang kenaikan, kita perlukan volume barang pembelian ataupun sembarang news. So untuk momentum hari ni semuanya dah pagi ni dah habis lah. Momentum kita semuanya berada di overbought. So meaning hari ni kita boleh jangkakan adalah rejection. So sama ada kita berlaku rejection atau tidak di sini. Kalau ada berlaku kenaikan, yang kita nak adalah at least price ni sampai ke kawasan ni. Kalau ada berlaku momentum ke at least sampai 90 dan berlaku rejection, itu normal. So kita ada satu ni. Kalau anda tengok kat sini kawasan demand sini. So kalau macam ni lah, anda nampak ni. So mostly price miner kita sedang bermain dalam kawasan ni, range ni, range support, resistance ni adalah resistance. So kita dapat breakout ni, meaning kita akan breakout channel ni. Apa channel ni? Breakout ni insyaAllah kita akan naik ke atas. So meaning kita boleh cancel lah pergerakan rejection pada bawah ni. So rejection bawah ni pun boleh berlaku sebab apa? Kita daripada ni, kita measure daripada yang ni tu. Something macam tu lah. So itu adalah kita punya target. So now kita akan tengok dulu sama ada kita nak cancel pergerakan ke bawah kita ni 73 adalah bergantung kepada ni point kat sini. Point sini lah kita akan breakout. So kalau kita breakout ni, channel ni kita boleh consider kita akan kita akan delete dulu. Kemudian kita akan monitor ni channel yang besar ni, dan dapat sikit rejection, reset RSI, breakout naik. So itu adalah untuk potential tadi. So apapun momentum adalah semuanya overbought. So kita boleh jangkakan untuk short term, mungkin yang ni Zul akan delete dulu. So yang ni kita kena sama ada dia akan breakout pergi ke target almost 90, ataupun kita akan start berlaku rejection balik, return balik kawasan ni. So return kawasan ni tak masalah, yang penting kita akan boleh monitor minor support, last high, last low. So meaning support kita dalam kawasan ni. So kalau berlaku rejection balik hari ni, consider kalau rejection ni berlaku, so kita boleh dapat reset balik RSI. At least RSI kita dah above 50 untuk 4 hours, maintain above 50. Stock RSI je, kita perlu returnkan stock RSI kita berada oversold. So ini kita perlu execute correction. Kalau berlaku correction sampai kawasan ni di support, alhamdulillah. Kalau oversold above 50 dan di daily pula orang kata dah masuk 50, dah stock RSI sikit cooling down ke bawah, itu insyaAllah untuk hari ni hari ni hari Khamis, hari Jumaat, mungkin kita akan start sikit survey atas ni untuk cooling down RSI. Kemudian insyaAllah minggu depan kita nak tengok percubaan breakout dalam hijau ni untuk kita katakan perjalanan quarter journey kita untuk macam ni akan start lah, akan bermula. Itu yang dijangkakan. So macam juga kan ada target itu adalah pertengahan bulan 3 ni. So now dah masuk, hari ni dah masuk 20 bulan. So quarter dah 2/3 bulan, kita dah masuk 2/3 bulan untuk bulan ni. So expected untuk 10 terakhir ni sampai hujung bulan 3 ni dah hopefully kita akan dapat pump lah. Hopefully kita akan dapat start pump breakout ni, start journey untuk bulan 4, bulan 5 dan seterusnya pergi ke at least target kita ke 150. So itu adalah untuk di Bitcoin, dan kita perlu breakout ni lah. Yang penting kita perlu breakout resistance ni. Kalau kita tak breakout resistance ni, kita boleh consider sebagai higher high, lower low, higher low, expected ni. So ikutkan low ni, kat sini dia buat low. Untuk low ini, istilah low dia perlu breakout low ni. Ni untuk orang kata macam mana, kalau breakout bawah ni boleh kita baru dikatakan dia buat lower low. So itu adalah untuk di Bitcoin. So hopefully anda dapat tangkap lah hari ni apa yang Zul nak cuba terangkan. So kita agak positif, cumanya hari ni momentum tak ada, kita perlukan volume untuk kenaikan untuk di Bitcoin.
So lalu pergi ke ruangan komen sedikit. Semalam tu ada tak yang ni ya, semalam tanyalah media channel tu apa. So media channel tu Zul je sebut. Macam kan dia trend line di antara channel ni. Contoh channel besar ni kita nampak garisan putih-putih ni. Ni lah Zul panggil media channel. Zul je yang panggil. Orang lain tak panggil pun. Ni lah channel apa trend line, below trend line, middle trend line dia. So nak kalau Zul trend line, semua trend line. So sebabkan kita tengah layan channel, kita sebutlah upper channel, below channel, middle channel. So aku kata nampak kat situ apa yang Zul nak sampaikan. So next adalah tengok juga InsyaAllah malam terbang untuk short term. Yes, basket kita 80. Boleh tengokkan Near Sandbox. Okay, Near dan Sandbox. So Zul nak tengok Near dulu sebelum Sandbox. Near Zul tak ada. Near Zul ada plan juga nak beli, tapi Zul Zul ada plan nak beli dulu, tapi Zul tak belilah. Cuma dah aku kata pembagian modal tu dah habis. So meaning kalau Near ni ikutkan long term, kita dah tahun lepas, tahun 23 kita ada calling buy kat kawasan ni. So siapa yang dah buy, tahniah untuk anda. Cuma Zul nak clearkan sikit lah beberapa trend line ni. Kuning-kuning ni Zul nak clearkan. So tak rasa mak sangat. So masih lagi on track. Kita tu dah dapat low-low depan dah naik sampai kawasan ni berlaku rejection. Tu rejection ni normal lah, bukan untuk di Near saja. Semua altcoin berlaku rejection. Cardano, Ethereum, semua altcoin lah. Semua altcoin berlaku rejection, harga ke bawah balik. So consider price ini return balik ke kawasan support. Dan kita masih lagi dalam falling channel. So yang ni kita delete, tak perlu kita monitor banyak-banyak. Okay, yang ni kita ada target. So now consider RSI kembali balik di daily. RSI kembali balik, return kembali below 30. So seperti mana below 30 ni, ini adalah zone yang sesuai lah untuk anda beli. Kita dalam uptrend. So kalau anda beli kat sini, anda beli dekat kawasan zone ni, anda beli kawasan kat zone ni, anda beli kawasan ni. So give a time, insyaAllah dia akan start naik. Berbanding anda nak buy di kawasan ni. Siapa nak buy kawasan apa kan? Kita nak buy kawasan support. So kalau anda tanya Zul good buy atau tak, consider good buy. Kat sini pun dia dah menunjukkan signal bullish di daily. Kita akan reset sikit, akan besar sikit, anda akan nampak lah. So kat sini kita zoom in sikit. So apa kita nampak kat sini adalah lower low di price. Dan kita nampak juga lower high di RSI. Nanti Zul akan zoom in RSI ni. Kita nampak tu ni, lower high, lower low, lower high. Dah nampak ni pergerakan ni, lower low, lower high. Ini adalah bullish engulfing, bullish divergence. So kita dapat dah bullish divergence. So meaning daripada kawasan ni kita boleh draw satu channel. So breakout saja channel ni, insyaAllah dia akan start berlaku kenaikan seperti mana yang kita nak. Cuma tinggi mana tu tak pastilah, tapi kita expected untuk journey ni, journey untuk pergi ke 1.6 kita, iaitu dalam $12. Dan $12 itu adalah kita punya kuartal resistance yang besar ni. Daripada ni, daripada autumn high dia ke low ini resistance dia. Kita kawasan menuju kawasan ni $14. So tak adalah dia naik straight, sama ada naik sikit, terus naik sikit, rejection balik. Tapi kita punya target adalah daripada bawah ini, kita punya point adalah untuk sampai target at least sampai $12. So kalau anda tanya tu untuk long term, now adalah consider good time untuk anda all in lah dengan signal-signal tu. Itulah untuk Near. Kemudian kuartal Sandbox. Sandbox pun tu ada beli. Sandbox tu punya average berada di 43 sen. Sama juga itu tu ada beli dekat bawah ni. Kuasa-kuasa support ni, alhamdulillah itu dah untung banyak. Kemudian altcoin drop. Macam juga lah. Semua bukan Near saja, bukan Sand saja, semua altcoin drop. Termasuk Queen of Altcoin pun ataupun King of Altcoin pun, itu Ethereum pun drop lah. Harga balik 1.9 $1.900 itu Bitcoin. Ini dah naik sikit dalam 2000. So sama juga harga kawasan ni. So kalau tanya Zul, anda nak invest untuk long term, nak good time lah, peluang anda. Ini consider rezeki sebenarnya, ikutkan rezeki peluang. Ataupun altcoin ni kita tak tahu. Untuk performance circle kali ni kita tahu. Ikutkan performance untuk circle kali ni, altcoin tak ada sebarang kenaikan yang drastik lagi. Betul-betul kita boleh panggil altcoin season lagi, belum. So ini kalau anda yakin boleh dapat lagi altcoin season, so anda buy di kawasan ni, anda buy sama dengan harga yang Zul beli dulu masa harga tahun 24 dan tahun 23. Itu tahun sepatutnya beli. Ikutkan ni sepatutnya kita dah naik atas ni, ikutkan normal pergerakan. Sepatutnya kita dah berada ke atas ni dah, bukan berada di bawah ni, tapi dia return balik bawah ni. So tengoklah macam mana kalau rezeki kita, kalau altcoin ada dia start bound, ini adalah kawasan yang anda nak masuk lah. Bukan anda nak masuk dekat kawasan ni, kawasan-kawasan tinggi ni, bukan. Kita nak masuk di kawasan bottom tu, kita nak ambil opportunity. So kalau anda yakin dengan Sandbox,
anda nak ambil bercuti, now adalah consider great time ataupun good price lah untuk anda ambil. Sebab apa, inilah consider bottom dia, bottom untuk expected untuk dia akan start bounce balik. So yang ni kita ada ni, kita boleh monitor channel juga. So breakout channel ni nanti insyaAllah kita akan nampak start quarter price akan start berlaku regain. At least pada point ni kita target dia akan bergerak dengan middle channel ni. Dan middle kata upper channel ni, upper channel ni adalah falling channel. Falling channel adalah reversal pattern daripada downtrend berubah jadi uptrend. So anda nak beli kat sini ke nak beli kat sini, harga $1 ke nak beli harga dalam 2-3% dolar ni. So anda tanyalah untuk anda untuk long term ambil nak ambil opportunity, now adalah consider risk and reward berbaloi lah. Kita berada di harga bottom. Kalau loss pun loss sedikit saja, ataupun yang paling cantik anda invest duit expected boleh loss, dan duit yang anda boleh hold untuk sampai tahun 29. Sebab apa, currently kita berada di kata hujung-hujung tanduk buran lah, mengatakan tu. Cumanya persoalannya sekarang ni untuk circle kali ni, ada tak lagi land untuk altcoin. Sebab apa, altcoin tak ada buat sebarang pergerakan lagi. Altcoin maknanya kita boleh katakan tak ada lagi altcoin season untuk circle kali ni. Walaupun kita dah menghampiri ni dah apa, suku 1/4, boleh katalah dah habis ni bulan 3, bulan depan bulan 4, kuarter pertama untuk bulan ni dah consider nak habis dah. Kita ada 2, 3, 4 lagi quarter. So hopefully 2, 3 quarter tu kita akan start berlaku kenaikan lah. So itu untuk sandbox lain. Tu tengok kawan APT. Okay, nanti tu akan tengok kawan APT. Tanya sikit dalam bila kita boleh apa ni, boleh ke kita up dan down candle dengan margin different tanpa letak depo? Sorry, Zul tak Zul tak leverage. Zul memang tak leverage. Zul hanya spot saja. So kalau anda soalan macam ni, memang Zul bukan tak boleh jawab. Memang Zul memang tak boleh jawab lah, sebab Zul tak buat. Zul pun tak buat, Zul pun tak tahu sistem dia apa. So anda perlu dengar lah, Zul tak leverage, Zul hanya spot saja. So APT USDT. So APT adalah APT. So APT kita tengok sama juga, kita ada yang ni naik, iaitu daripada 24 Julai 29 naik. Samalah naik dengan altcoin yang lain, cantik je daripada bound, daripada support bawah ni sampai resistance. Kita harapkan breakout ke atas, tapi berlaku rejection. Seperti mana cakap tadi, semua altcoin berlaku rejection. Dan altcoin currently semuanya harga bottom balik, harga best buy lah untuk siapa-siapa buy. Contoh ni masa 23, ini masa 24 atau 25. So kita beli, kalau anda beli kawasan ni, anda beli kawasan yang paling tepat lah. Dan kalau anda beli kawasan ni, price jatuh juga, tak ada orang nak beli salahkan anda. Sebab apa, anda dah buy support, anda dah ambil kuarter peluang. Cumanya peluang tu rezeki atau tidak je nak dapat. Kalau mostly opportunity kat sini adalah opportunity bound daripada opportunity drop, berdasarkan chart analysis lah. So ini kita tengokkan. Cumanya kalau nak lagi lebih banyak, anda kajilah fundamental dia, apa dia untuk long term ke apa. So now kita tengok kat sini, ada tak lain-lain signal bullish yang kita ada selain kita dapat bottom yang ni. Low terdapat low. So tak ada bullish, tak ada bullish ngapping. So mungkin kita boleh monitor macam ni je. So mungkin RSI pun sekali touch saja ni bawah sikit 30, iaitu dalam paling below ni. Ini antara macam lah signal yang tu selalu amalkan di crypto. Whatever RSI touch saja below 30, tak kisahlah satu candle pun, itu adalah consider harga yang anda boleh beli lah. So siapa yang dapat grab, contoh ni below 30, anda memang akan dapat betul-betul harga bottom kalau dia trade below 30. So anda boleh kalau ikutkan opportunity, anda buy lah, buy. So sooner or later dia akan naik. Bukan kalau price tu terus naik, dia akan take time sikit, kemudian dia baru akan naik. So itu adalah untuk APT. So consider untuk long term adalah best kawasan lah, best kawasan untuk anda buy untuk expected naik. So macam biasa, make sure anda invest duit expected boleh loss ataupun duit yang anda boleh hold. Currently kalau anda tak nak easy market, anda boleh hold sampai tahun 2029. Itu adalah kita punya next expectation for your circle punya buran. So untuk makluman, Zul akan bercuti 2 hari. Ni ikutkan ni bercuti hari Khamis, hari Jumaat. So hari Sabtu pun tak ada review. Hari Ahad insyaAllah baru akan ada review. So hari ni dah ada. Tu Jumaat, Sabtu tak adalah. Jumaat, Sabtu tak ada. Di Ahad Zul ada kat rumah balik.
kat Balik Zero ni, nanti Zul akan buat review balik. Tu cuma hari Jumaat, hari Sabtu tak ada. Tapi Zul akan tengokkan chart juga. Kalau ada sebarang-barang signal untuk berlaku pump, tu cakaplah di Bitcoin untuk kali tak berapa nak ada volume. So cumanya untuk di daily di Bitcoin kita akan tengok ni sama untuk kita akan minggu ni, consider minggu ni untuk Zul monitor adalah first kali daily ni perlu berada bawah 50 dan 4 hours ni 4 hours dan daily dia punya stock RSI mestilah cooling down, berada oversold balik ke ni stock RSI ni. Stock RSI at least 4 hours lah, 4 hours perlulah berada oversold. Sama juga RSI mestilah above 50. So insyaAllah kalau kita dapat signal tu, ada huge opportunity untuk kita minggu depan, untuk kita start lah. Kalau kita boleh katakan minggu depan kalau dapat macam tu juga tu, stock RSI cooling down, insyaAllah kita boleh dapat ni. Mungkin kita akan attack ni kawasan ni dulu, berlaku sikit rejection untuk retest balik kawasan ni sebelum kita start breakout quarter bullish trendline hijau ni, dan baru kita akan nampak good momentum untuk dia naik atas. So itu yang kita nak tengokkan untuk performance untuk minggu ni. Minggu ini adalah setup kenaikan ataupun pergerakan minggu ni adalah untuk setup untuk minggu depan. So guys, rasa itu sahaja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.